Masa itulah baru umat Islam mula merasakan seolah-olah macam anak ayam yang kehilangan ibu. Umat Islam ni tak ada pemimpin. Dulu khalifah menaungi seluruh umat Islam seluruh dunia. Tapi bila tak ada saja khalifah dah jatuh, umat Islam jadi berkeliaran. Dia jadi masing-masing buat hal masing-masing. Sehinggalah datang Imam Hassan al-Banna pada tahun 1924. Sejak zaman berzaman, manusia memang dah fitrah dia hidup dalam keadaan bermasyarakat. Manusia hidup dalam keadaan struktur, dia ada penguasa dan dia ada rakyat. Sejak sejak dulu lagi. Sehingga sebelum Masihi pun memang itulah. Kita dengar sejarah Socrates masa dia hidup dulu pun memang itulah dia melawan penguasa, dia sebagai rakyat bawahan. Jadi konsep kehidupan secara struktur ini dia berlangsung sampailah ke zaman Nabi. Semua Nabi mempunyai hidup, ada yang jadi raja, ada yang jadi orang bawahan. Sampailah Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, bukan sekadar Nabi, tugasnya adalah pemimpin. Nabi memimpin manusia di negara Islam Madinah. Nabi duduk di Madinah, Nabi jadi seorang pemimpin, pemegang kuasa, tampuk pemerintahan. Jadi Nabi memerintah dengan wahyu daripada Allah, sehinggalah kewafatan Rasulullah, datangnya Khulafa' Ar-Rasyidin, datangnya 3 khalifah yang utama yang kita kenal sebagai Umayyah, Abbasiyah dan juga yang terakhir Utsmaniyah. Cuma fasa-fasa terakhir Turki Utsmaniyah khalifah ni, khalifah berada dalam keadaan yang lemah. Jadi dalam kelemahan tersebut berlangsung pula satu perjanjian yang sangat mendukacitakan umat Islam di Nusantara, iaitu Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor ni tuan-tuan kena ingat Perjanjian Pangkor ni sangat penting kerana inilah titik tolak di mana berlakunya sekularisasi dalam masyarakat Melayu. Sekular ni bermula sejak Perjanjian Pangkor pada 1874. 1874 ni Perjanjian Pangkor tu dia dah mula dipisahkan. Adat resam Melayu diserahkan kepada kuasa istana, bab pentadbiran dan ekonomi serah kepada Residen British. Jadi orang Melayu tak puas hati, dan disebabkan khalifah mula lemah di hujung-hujung fasa itu, akhirnya orang Melayu Islam lah yang awal-awal menubuhkan jemaah, menubuhkan persatuan dan pelbagai pertubuhan untuk membela nasib umat Islam di Nusantara. Yang paling awal 1873, Syekh Wan Ahmad Fatani dia menubuhkan Jamiatul Fatoniyah, tapi tubuhnya di Mekah. Dia ulama beberapa tahun ni dia mengajar di Mekah dan dia menubuhkan Jamiatul Fatoniyah 1873. Selepas tu datang banyak lagi persatuan-persatuan ulama di Indonesia. Kita kenal Syarikat Islam 1905 dah ada. Di Tanah Melayu ketika itu ada persatuan ulama Kedah, persatuan ulama Kelantan, Terengganu dan pelbagai lagi persatuan ulama yang bertujuan untuk membela nasib umat Islam. Selepas mereka melihat dengan adanya Perjanjian Pangkor, maka umat Islam mula terjejas dia punya fahaman. Orang mula faham dan orang mula terpaksa mengikut rentak British, iaitu bab politik serah kepada British, bab resam, adat resam orang Melayu sahaja berada di bawah pemantauan Sultan. Bab kahwin, bab mati, meninggal dunia, bab yang berkaitan dengan adat resam orang Melayu dan juga Islam yang sikit-sikit tu. Tapi majoriti kebanyakan kes diserahkan kepada British. Termasuklah paling penting adalah pemerintahan. Jadi bila berlaku macam ni, umat Islam mula rasa kena buat sesuatu. Sehinggalah khalifah betul-betul jatuh pada tahun 1924. Masa itulah baru umat Islam mula merasakan seolah-olah macam anak ayam yang kehilangan ibu. Umat Islam ni tak ada pemimpin. Dulu khalifah menaungi seluruh umat Islam seluruh dunia. Tapi bila tak ada saja khalifah dah jatuh, umat Islam jadi berkeliaran. Dia jadi masing-masing buat hal masing-masing. Sehinggalah datang Imam Hassan al-Banna pada tahun 1924. Beliau melihat sejak tahun Nabi diutus sebagai Rasulullah, sejak Nabi datang ke Madinah, mendirikan negara Islam Madinah,
inilah kali pertama umat Islam tidak mempunyai kerajaan. Umat Islam hilang tempat bergantung. Jadi Imam Syahbana menubuhkan Al-Ikhwan Muslimin di Mesir, iaitu buat di Kahirah. Bila tubuh Ikhwan Muslimin pada tahun 1928, hanya 4 tahun selepas kehilangan khalifah, atas kesedaran umat Islam ketika itu, semua umat Islam di dunia berpandangan, okey, inilah masa untuk kita menubuhkan sebuah jemaah, sebab dengan jemaah ni kita boleh membela nasib umat Islam yang berada dalam lingkungan kita, yang Nusantara di Nusantaranya, di Timur Tengah dengan Timur Tengahnya. Selepas Ikhwan Muslimin datang tahun 41 Jamiah Islami di Pakistan. Tahun 46 datang Parti Istiqlal di Morocco. Dan tak lupa juga di tanah Melayu kita ketika itu adanya kelompok ulama yang memimpin pondok-pondok, pusat-pusat pengajian. Pada tahun 1947 tubuhnya Hizbul Muslimin. Ini semua atas kesedaran ulama-ulama bahawa kita mesti memimpin, sebabkan tak ada khalifah kan, kita tak ada khalifah, maka kita wajib kena ada satu jemaah atau satu gerakan yang tugasnya adalah menjaga kebajikan umat Islam, menjaga ekonomi orang Islam dan juga memimpin orang Islam. Dan ini adalah salah satu langkah awal untuk mengembalikan semula khalifah yang telah pun jatuh. Okey, pointer mengalir.